Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah fi hadhihi al-muhadarah sanunaqish an mawdu'i at-tafsir, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Awalan na'tarif بتعريف التفسير لغة واصطلاحا ثم سنناقش لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله. هل يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أو جله أو نصفه أو بعضه القليل. وأخيرا سنتعرف بأنواع التفسير القرآن الكريم، وهو ينقسم إلى نوعين. أولا نوع التفسير بالمأثور والنوع التفسير بالرأي. ما معنى التفسير؟ أولا التفسير تفسير في اللغة قال الراغب الأصفهاني في المفردات من كلمة الفسر هو إظهار المعنى المعقول، والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل. Dari segi bahasanya, tafsir ini bermaksud adalah menjelaskan sesuatu ataupun mengeluarkan sesuatu makna yang memberi maksud yang makul, yang ada maksud yang tertentu. Amal istilah huwa ilmun yubhath ataupun atau yabhath an bayani muradillah ta'ala hasb al-qudrati al-bashariyah, iaitu dia adalah sebuah ilmu yang mencari ataupun memahami muradillah, apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita, hasba, berdasarkan al-qudrati al-bashariyah, kemampuan manusia untuk memahami apa yang Allah nak sampaikan. Hal fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadha an-nuqtah ats-tsaniyah. علينا أن نفهم هل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو جله أو بعضه أو نصفه أو قليل. وقد اختلف العلماء في هذا الموضوع. هناك من العلماء من يقول أنه صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن كلها، وهناك أيضا من يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين من معاني القرآن إلا معظمه أو قليله. فالقول الراجح هو القول الثاني، لأن إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر معاني القرآن كله لما رأينا كثرة الاختلاف بين المفسرين في تفسير الآيات القرآنية. kalaulah ada dua, adakah Nabi SAW, soalannya di sini adalah adakah Nabi SAW mentafsirkan seluruh Al-Quran ataupun tidak. Sekiranya ya, seperti ada pendapat yang mengatakan ya, dan ada satu lagi pendapat yang mengatakan tak, Nabi hanya mentafsirkan sebahagian yang penting dalam Al-Quran ini, maka qaul yang rajih yang diterima adalah Nabi mentafsirkan sebahagian daripada Al-Quran. Why? Kenapa? Kerana kalau Nabi mentafsirkan kesemuanya, pastilah kita tak akan jumpa masalah ataupun ikhtilaf di kalangan mufassir dalam memahami satu-satu ayat. Ada mufassir A kata ayat ni tentang ni, mufassir B kata ayat ni tentang ni. So kalau ada khilaf, maksudnya Nabi tak tafsirkan lah. Sebab itulah ada khilaf. Sebab kalau Nabi tafsirkan, takkanlah ulama-ulama nak khilaf lagi, sebab Nabi dah cakap. So itu maksud dia. فالآن ننتقل إلى النقطة الثالثة، يعني أنواع التفسير في القرآن الكريم. أنواع التفسير ينقسم إلى قسمين، النوعين. أولا التفسير بالمأثور، وثانيا التفسير بالرأي. التفسير بالمأثور ينقسم إلى 4 أقسام. هناك تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. نفهم الآن ما معنى التفسير بالمأثور. Apakah dia tafsir al-ma'thur? Tafsir bil-ma'thur هو التفسير الذي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن وصحيح المنقول من تفسير القرآن بالسنة وقول الصحابة. Tafsir bil-ma'thur adalah tafsir yang beriktimad, yang berpegang teguh dengan mentafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri. Ada satu ayat yang kita tak faham, kita cari ayat yang lain untuk difahamkan ayat itu yang kena mengena, yang tepat dengan maksud dia. Ataupun memahami ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi yang tepat dan yang tidak ada masalah.
ataupun memahami ayat Al-Quran dengan qaul sahabat yang menerangkan tentang hadis tentang ayat Al-Quran itu. Contoh kitab tafsir yang menggunakan kaedah ini adalah tafsir At-Tabari ataupun tafsir Ibn Katsir ataupun tafsir Abu Lais As-Samarqandi. Apakah hukum? Ma huwa al-hukm lil akhdhi bi at-tafsir bil ma'sur? Hukmuhu yajibu al-akhadh على مراتب الثلاث. أولا نفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد فنفسر القرآن بالسنة فإن لم نجد فنفسر القرآن بقول الصحابي المتعلقة بالآيات التي نريد أن نفسرها. ومثل ذلك والمثال على ذلك قوله تعالى في تفسير القرآن بالقرآن حينما قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم؟ فالقرآن يجيب عن ذلك في سورة النساء آيات 69. قال الله تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Daripada sini kita boleh faham ayat Quran daripada suratul Fatihah kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa dia jalan orang-orang yang Allah beri nikmat ni? Maka jawapannya dalam surah An-Nisa Allah jelaskan siap-siap. Ini adalah cara tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan melihat Al-Quran sendiri. Hunaka aydan tafsir Al-Quran bisunnah. ذكر ابن كثير في تفسيره للآيات القرآنية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة هذه التفسير القرآن بالسنة النبوية، السنة التي تفسر القرآن ليفهم الناس ما هو المراد بكلام الله تعالى. فقالت عائشة رضي الله عنها أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر هو يخاف الله عز وجل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون وهم يخافون ألا يقبل منهم. So daripada sini kita faham ayat Quran ni sebut orang yang diberikan dan hati mereka ini lembut, maka mereka ini akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum arak akan ingat takut pada Allah? Maka Nabi pun sebut tidak. Orang yang takut dengan Allah ni adalah orang yang solat, orang yang puasa, orang yang takut dengan Allah ni adalah orang yang ingat Allah, barulah betul. So ini adalah tafsiran ayat daripada sunnah, bukan daripada Quran. النوع الثالث هو تفسير القرآن بقول الصحابة رضي الله عنهم. مثلا في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. فقال ابن عباس في تفسير الآيات وفي تفسير الكلمة الأنام فقال الأنام هو الخلق. Dalam surah Ar-Rahman itu disebut wal arda. Arda maksudnya bumi. Wada'aha adalah diletakkan, diberikan. Lil anam. Anam ni apa? Kita tak tahu. Maka Ibnu Abbas, seorang sahabat, menjelaskan bahawa al-anam maksudnya adalah makhluk. Maka bumi ini diberikan akses untuk makhluk pakai. So ini adalah tafsir Quran tapi dengan qaulis sahabah, sahabat yang sebut. So itu adalah tafsir Quran yang dinamakan tafsir bil ma'sur. Semua ini ada dalil. Kalau nak tafsir Quran mesti dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan qaul sahabat. النوع الأول هو التفسير بالرأي، فهو التفسير الذي يعتمد فيه المفسر على فهمه، فينقسم إلى قسمين. هناك تفسير بالرأي المحمود وحكمه جائز إذا كان المفسر عالما متمكنا. Tafsir bil-ra'yi adalah tafsiran yang digunakan oleh mufassir untuk memahamkannya dengan cara fikirnya sendiri. Dia tak guna ayat Al-Quran, dia tak guna hadis, tapi dia cuba fahamkan, dia cuba fikir maksud dia dengan mendalam.
Sekiranya birra'yil mahmud, kita boleh pakai dengan syarat mufassir itu adalah alim, orang yang sangat mahir, mutamakkin dan sangat mendalam ilmunya. Dan antara ulama yang menggunakan jenis tafsir ini adalah tafsirul Jalalain dan juga tafsir Ruhul Ma'ani Imam Alusi, dan juga tafsir Mafatihul Ghaib oleh Imam Ar-Razi. Jenis yang kedua adalah القسم الثاني هو تفسير الذي يعتمد فيه المفسر على فهمه واستنباطه بالرأي المجرد، وليس على الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة أو يستند إلى النصوص، بل لتأييد مذهبه الذي يعتقده، وحكمه حرام لا يجوز تعاطيه. Tafsir jenis yang kedua ini adalah tafsir menggunakan akal, tetapi fokus dia bukan untuk mengikut syariat, tetapi untuk dia ini memenangkan mazhab pemikiran dia ke, dia ni ada benda dia nak bawa ke, maka dia tafsirkan sesuka hati dia. Maka ini adalah tafsir yang ditolak, tak boleh pakai. Contoh tafsir ini adalah tafsir Mu'tazilah oleh Az-Zamakhsyari, ataupun tafsir daripada Syiah iaitu Majma'ul Bayan oleh Tabrasi. Dan juga ada tafsir Al-Batiniyah, adalah lagi beberapa jenis lagi. Itu adalah tajuk yang kita tengok hari ini, yang dinamakan tajuk At-Tafsir. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar wa sanuwasil fi al-muhadarah al-qadimah insyaallah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.